Dalam konteks Malaysia, ketika memasuki era 1980-1990-an, televisyen, radio dan majalah berkembang menjadi industri besar. Maka, muncul kelas pempengaruh yang baharu, iaitu artis sebagai pempengaruh budaya pop. Pengaruh mereka tidak lagi berasaskan legitimasi spiritual atau kuasa politik, tetapi datang daripada estetika, populariti dan ekonomi berasaskan seni. Fenomena ini mengubah gaya hidup anak muda, mempopularkan citrasa fashion, muzik, filem dan seni visual. Bahkan, ahli politik dan agamawan juga mula meniru linggo bahasa hiburan dalam dakwah dan kempen mereka. Ini menunjukkan hegemoni pop culture telah merobek pempengaruh dari kalangan agamawan dan ahli politik. Di sisi positifnya, era ini membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresi diri menerusi seni dan budaya. Hal-hal dahulunya tabu tetapi kini diluah tanpa rasa canggung kerana dibuat atas nama seni. Artis menjadi penghubung antara karya kreatif dan audien, menjadikan seni lebih inklusif, bukan hanya milik feudal atau elit. Selain hiburan, ini juga memberi impak kepada perkembangan budaya menjadi industri kreatif. Teater, muzik pop, fashion dan media cetak berkembang lebih pesat kerana masyarakat sudah mula mencari model baru dalam kehidupan seharian. Namun, pengaruh artis juga membawa cabaran. Populariti sering menutupi kelemahan dan masyarakat mula menilai seseorang berdasarkan populariti dan populariti mengambil alih menggantikan integriti sebagai legitimasi baru. Fenomena ini menandakan permulaan peralihan kuasa budaya daripada institusi kepada individu. Kemudian, muncul era internet, telefon pintar dan media sosial membawa satu revolusi, lahirnya influencer digital.